tengok apa, dia dah mati, patut tak perlu fikir pasal itu dah. Tapi sebab dia punya mak yang meninggal ni, yang menguruskan anak-anak dia ni, dia rasa seolah-olah macam air masuk dalam hidung. Oh, dia punya jaga betul. Kalau sabun pula, tuan-tuan, sabun penuh kasih sayang. Macam mana seorang ibu bila dapat anak kecil, macam mana dia mandi, cara mandi kan? Seorang ibu ibu dia mandi, dia memang teliti betul. Dia ambil sabun Johnson Baby dia, Carrie Junior dia punya nak bagi wangi tu. Dah habis tu kita ingat selesai, tuan-tuan, dia tiup pula telinga, kan? Ayah dia tak tahu apa tu, tak boleh cerita tu. Ayah kalau suruh mandi, dia sediakan timba, dia angkat baby tu celup 3 kali selesai. Ni mak ni lain. Itu sebab bila dia mandikan dia, tuan-tuan, Allah dengan penuh kasih sayang, sambil melinang air mata, tengok mak, ini ketika akhir saya mandikan mak. Sedih tu. Saya kata alhamdulillah, syukurlah dapat 99 ribu masing-masing pegang tangan. Dia kata tolong ajar kami, tunjuk macam mana kami nak mandikan mak kami, itu saja. Yang lain tuan tak, puan tak ya, makcik, puan ajar, ustazah tak dia tolong. Sebab apa? Syukur sebab Allah Ta'ala bagi tu ada istimewa. Jangan kita mengeluh. Mungkin 99 esok lah. Kalau tidak 95 daripada 9 itu, maka dia akan datang menguruskan jenazah kita. Kalau bagi kau orang lain tahu, orang kalau betul-betul kan mandi kat bilik jenazah tu, oh awak yang kata aku je. Dalam bilik tu dia berdua orang, bilik jenazah dan siap jenazah. Ni lah yang dok kata kat kita. Sebelum dia mandi, dia piat telinga tu. Kita tak tahu apa yang dia buat. Sedar-sedar keluar dah siap mandi dah. Tapi sebab kan anak.